Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tuan-tuan kerana singgah ke channel Melayu Rajin. Jadi hari ini saya nak share dengan tuan-tuan lah. Ini pun sekarang tengah musim hujan. Tuan-tuan tahulah pasal apa kan? Tuan-tuan tengok reban pun tahu dah. Hari ini saya nak share sikit pasal penyakit penyakit ayam waktu hujan ni lah. Sebab saya rasa rata-rata sekarang pun kalau peternak kecil, peternak yang kampung yang masih biasa ni pun memang tengah, saya rasa dilanda lah penyakit bawaan hujan ni lah. Jadi kat sini saya nak share sikit lah kat tuan-tuan pasal penyakit dia orang ni. Penyakit, tanda-tanda dia, cara-cara kita nak cegah dia, dan cara-cara kita nak mengubat. Tuan-tuan tengoklah. Pertama sekali tuan-tuan tengok reban saya. Nampak ni kan? Ni semua ni kesan hujan dah ni. Air masuk dalam bertakung. Jadi buat masa ni ayam saya ni masih sihat-sihat lagi semua. Tak ada yang sakit lagi. Alhamdulillah lah buat masa ni. Sebab hujan saya rasa yang buat reban ni bertakung air ni, lantai basah ni, saya rasa dalam 3 hari lah hujan kuat betul hujan. Jadi sempat diselamatkan lah ayam-ayam ni buat masa ni. Pertama sekali saya nak share dengan tuan-tuan lah penyakit apa yang biasa. Sebab saya dulu satu reban ayam sabung saya bela daripada umur sebulan saya beli, semua mati habis. Kes macam ni lah, musim hujan, lantai basah, satu-satu mati sampai habis. Lebih kurang 30 ekor tak silap saya lah. Saya ternak sendiri. Tapi tu tak apa dah. Kata orang tu, setiap masa tu adalah proses pembelajaran. Kalau tuan-tuan tengok penyakit apa yang akan datang biasanya, penyakit tu kalau bahasa saintifik dia adalah coccidiosis. Kalau senang kita tengok ayam sakit sebab lantai, kata orang tu lantai kotor, reban basah tu je lah biasa penyakit dia. Penyakit tu biasanya dibawa oleh parasite. Parasite lah. Macam mana boleh parasite? Daripada mana parasite tu? Parasite tu biasanya daripada usus ayam. Sebab musim hujan ni kan, lantai-lantai basah, jadi daripada tanah. Lepas tu ayam-ayam ni mungkin dia cakar-cakar, dia patuk-patuk, dia makan, kemudian masuklah dekat usus dia. Itulah permulaan penyakit. Penyakit ni, kalau tanda-tanda dia tuan-tuan, kalau macam saya bela dulu, memang tuan-tuan boleh tengok lah. Ni sekarang ni semua masih sihat lah. Kalau masa dulu saya bela, dia punya apa orang panggil tu, dia punya jengger lah. Saya panggil jengger, biasa saya panggil jengger. Biasa dia punya tu akan jadi warna coklat muda biasanya. Coklat muda, kena dah nak, bukan merah lah. Kalau macam ni merah masih sihat lah. Dia jadi coklat-coklat muda macam tu kan. Itu tanda lah, tanda-tanda dia. Lepas tu kalau nampak dekat hidung kadang berbuih-buih, bulu jadi serabut, bulu tak teratur, kotor bulu dia, kita nampak kat situ. Lepas tu tumbesaran lah, tumbesaran dia slow, cerit-berit. Cerit-berit ni saya pun tak pastilah dah ada ke belum ni. Tapi kalau tengok saya punya najis ayam ni, ada yang macam ni dah. Memang kena bimbang dah lah. Cerit-berit, lepas tu matilah. Kadar kematian tinggi tu confirm lah kan. Lepas tu kalau tuan-tuan nak tahu, bukan tuan-tuan nak tahu, saya share dengan tuan-tuan lah cara nak mencegah. Ni saya share nak mencegah. Mencegah dia yang penting reban kena bersih lah. Macam ni, reban saya ni bersih, cuma basah. Maksudnya reban kena bersih dan kering. Yang ni basah ni, itu yang buat dia jadi penyakit. Sebab tu saya ada lagi reban, lagi 2 reban lah. Reban tu semua saya letak pasir. Pasir kalau bila hujan pun dia tak jadi macam ni, becak ni. Kita tinggikan kan, kita tinggikan, jadi dia tak akan jadi basah macam ni. Jadi yang ni nanti saya akan pindahkan jugalah ayam ni. Ataupun reban ni saya akan bersihkan dulu, kemudian saya tambah pasir, kemudian boleh habuk kayu.
Lepas tu tuan-tuan kalau boleh lah musim-musim hujan ni, air ni tuan-tuan kena bagi selalu. Maksudnya setiap hari tukar. Kalau tak habis tukar, tak habis pun tukar setiap hari. Sebab dia boleh berjangkit lah. Kalau dah ada satu kena, air pun kita biar cara tak cara habis dia. Itu yang paling penting. Yang pertama sekali tuan-tuan mestilah reban kena tip-top lah. Ni reban saya ni tak tip-top. Sebab ni reban ni dah lama saya pakai. Tak pernah pula hujan masuk air ni, tiba-tiba saya tak faham lah. Dah nak jadi, dah lama kot. Dia orang ni pula makan kain-kain tepi-tepi tu kan. Jadi habis lah. Tepi-tepi tu rendah, kemudian air masuk. Jadi tuan-tuan cara nak ubati, biasalah tuan-tuan boleh. Macam mana? Tuan-tuan boleh belilah dekat Shopee, adalah jenis-jenis penyakit dia, ubat-ubat dia tuan-tuan boleh beli kat Shopee. Untuk cara alami, cara-cara yang orang kampung biasa buat, itu biasalah. Tuan-tuan boleh bagi bawang putih. Boleh tengok banyak lagi, saya ada banyak share dah pasal tu. Sampai sini je tuan-tuan, saya share kat tuan-tuan. Sebab saya rasa memang sekarang ni memang tengah banyak lah yang jadi macam ni. Kalau musim hujan je sakit, itu je biasa. Tak ada lain lah sakit. Jadi tuan-tuan, terima kasih menonton. Jangan lupa support saya. Subscribe jangan lupa. Untuk saya rajin lagi buat video, untuk saya share dengan tuan-tuan. Saya share ni pun seronok-seronok jugalah. Bila dapat share dengan tuan-tuan ni, sama-sama kita boleh buat.